Hai semua, hari ni saya nak ajar cara untuk kita nak buat tanda tangan digital berdasarkan tanda tangan yang kita dah conteng kat kertas ataupun yang kita dah buat lah, yang kita ambil gambar ke. Mula-mula kita tekan file, kita buka file tanda tangan yang kita nak tu, open. So saya dah buka contoh tanda tangan yang apa-apalah. Lepas tu kita crop. Klik OK. So dah lepas crop tu, kita pergi tekan kat channels ni, kat tepi ni, layers, channels, path, tekan channels dan kita tekan select red, sebab red ni dia punya kontras paling kontras dengan warna putih dan hitam. So kita tekan, so dia dah select yang satu ni je. Bila dah select ni, kita terus pergi dekat atas ni, image, pergi dekat adjustments dan pergi kat curves. So dia akan keluar pop-up curves box macam ni. So daripada sini kita boleh adjust dia punya line. Kita tekan Alt, hold sambil drag point hitam dan putih ni. Yang ni kita boleh pilih lah sampai dia punya line tanda tangan tu jelas. So bila dah jelas, dah OK, kita klik OK. Lepas tu kita klik control dan sampai cursor, klik control, hold. Lepas tu klik kat mouse ni sampai dia punya cursor keluar yang simbol macam ni, kita klik. So dah lepas klik, kita akan select kawasan warna putih tau yang kat file ni. Dan untuk kita nak invertkan dia, kita tekan control shift I. So dia dah invert, dia dah select yang pen tanda tangan tu je. Lepas tu kita pergi kat layers dan kita kalau dia lock, kita boleh unlock dan kita boleh matikan dia, dah tak nak. So belakang ni pun dah jadi transparent. So nanti kita boleh save as PNG. So kita nak tukar color tanda tangan ni, kita boleh tukar kat bawah ni je. Klik solid color contoh. So dah jadi dah warna hijau. Contoh kita nak buat warna pink, ungu pun boleh, OK je. So dia dah jadi file PNG. Kita cuba buat contoh, kita letak kat mana-mana file. Kita buka lah apa-apa gambar. Contoh gambar kartun ni, kita try lah letak. So dah jadi. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe.